Okey, inilah suasana waktu petang yang terkini di sekitar pantai Tanjung Pinang, Indonesia. Memang suasana sangat-sangat best lah. So bagi mereka yang sampai ke Tanjung Pinang, jangan lupa untuk keliling di pantai di kawasan Tanjung Pinang ni. So sepanjang perjalanan ni ataupun sepanjang pantai ni ada kedai-kedai makan makanan yang sedap lah. Okey, dan penuh lampu-lampu. Ni saya pergi hari biasa ni kan, memang ramai sungguh orang, dan saya pun tak tahu nak makan apa. So keliling dulu, tengok apa yang patut kan. Yang saya nak makan baru saya akan berhenti lah. Tapi memang di pantai ni memang bagi saya cantik lah. Ini sejuk sekarang memang cantik. Anda boleh lihat sendiri lah kan. Memang cantik. Tanjung Pinang, Riau. Ni sebelah kanan ni ada macam chalet lah untuk menginap. Okey. Dia terus direct kepada view kepada laut kan. Ni semua tepi pantai ni, laluan tepi pantai. Jauh juga ni, kilo ni kan, daripada ujung tu ke sini. Tapi saya percaya ramai yang sampai kot di Tanjung Pinang kan. Saya pertama kali baru sampai kan. Memang cantik kan. Memang cantik, sangat cantik. Biasa saya akan cari alpukat lah, avocado kan. Boleh kata hari-hari cari alpukat kat sini kan. Kalau kat Malaysia mahal. Sini semalam saya dapat dalam 18,000, kemudian 16,000 satu kelas. Wih, cantik ni. View tepi pantai Tanjung Pinang ni memang cantik lah. Ramai pula ramai sangat tu kat sini. Okey, sebab dia ada banyak tempat makanan kan, tempat makan Tanjung Pinang ni. Tapi ini di antara salah satu untuk kita cari tempat makan jugalah. Selain itu ada tempat lagi namanya potong lembu. So ini macam ni lah, ni tempat ni macam tepi pantai. Okey, tempat bergambar kan, gedung-gedung. Kalau kita sampai di Tanjung Pinang, okey, nanti saya akan buat video lagi. Saya pergi Tanjung Pinang ni lebih kurang 4 hari dah. Macam mana pun ialah tak semua tempat dapat pergi. So saksikan video ni sehingga habis. Ini saya nak cerita berkenaan dengan suasana malam Tanjung Pinang dah. So kita boleh cari makanan-makanan kat sini, masakan-masakan Melayu kat sini terbaiklah.
Kita makan ni lah ubi, keripik ubi dengan pisang. Okay, sedap dia kan. Oh, ni apa pula ni? Asinan buah segar Jombo. asinan Bogor hanya 10.000. Teh obengnya kakak Kelepek. 5.000. 6.000 dapat jumbo. Mari beli di sini. Rasa sikit dah dulu. Asinan buah segar Aduh. asinan Bogor hanya 10.000. Teh obengnya Dia bagi sikit rasa. Tak payah ni kan, tak payah 6.000 dapat tak payah tutup Mari beli tak makan. Asinan buah segar asinan Bogor hanya 10.000. Ni apa ni? Teh obengnya kakak Asin kulit 6.000 dapat keripik. Mari beli di sini. Kita ambil 20,000. Ni Asinan tu.